Lampu yang ni jenis pakai dia punya diffuser macam ni. Cahaya dia ni akan jadi lebih lembut sikit. Dia ada banyak mood cahaya. Kalau korang tekan sekali, dia akan nyala malap macam ni. Kalau nyala malap macam ni, korang boleh guna lama tau sebab bateri dia ni tahan lama. Kalau korang nak lebih terang, tekan lagi. Dan yang ni yang paling terang, mood ketiga. Kalau korang guna lampu ni waktu malam, memang sangat function. Standby lampu ni, bila waktu kecemasan, bila rumah blackout, korang boleh pakai lampu macam ni. Lampu macam ni memang sangat function, banyak cara untuk guna. Korang boleh buka dia punya kaki macam ni, buka dia punya cakuk dan gantung lampu ni dekat kemah. Boleh jadikan lampu camping. Kalau korang nak guna untuk kerja, korang lipat dia punya kaki, pakai dia punya magnet dekat bahagian belakang ni. Magnet dia ni tampal dekat besi, dia boleh lekat dengan kuat. Korang boleh tampal macam ni, suluh terus dekat tempat korang buat kerja. Dan kalau nak jadikan lampu meja pun boleh, kaki dia ni boleh adjust macam ni. Jenis rechargeable, bila bateri habis, korang boleh cucuk charger dekat bahagian sini. Dan bateri indicator, korang boleh tengok dekat sini. Jadi kalau korang nak cari lampu portable yang jenis rechargeable, lampu banyak cara untuk gantung, lampu banyak mood cahaya, lampu jenis pakai diffuser yang jenis cahaya dia soft, korang boleh check lampu portable ni dekat link video. Macam-macam yang korang boleh guna, untuk camping boleh, untuk kerja boleh, untuk standby bila kecemasan pun boleh. Lampu ni korang boleh check dekat link video.